Johor Bahru 26 perwakilan, Muar 11 perwakilan, Batu Pahat 14 perwakilan, Pontian 10 perwakilan, Kota Tinggi 18 perwakilan, Mersing 19 perwakilan, Tangkak 19 perwakilan, Segamat 20 perwakilan, Kulai 13 perwakilan. Jumlah 170, iaitu data yang saya terima daripada urus dia Musuh Agama kita pada pagi. Dan saudara, tuan-tuan dan puan, kita terus kepada agenda yang pertama, iaitu ucapan pada Datuk Yan Betul. Dengan ini dipersilakan Datuk untuk menyampaikan. Kita telah memberi maklum kepada kerajaan supaya berhati-hati dan pertimbangan kita masa salah digunakan. Alhamdulillah kerajaan telah ambil perhatian dan membuatkan kawasan Kementerian Perangan dan Multimedia yang mengawasi WhatsApp yang digunakan oleh rakyat di seluruh negara supaya tidak disalahgunakan. Walaupun pada masa ini masih lagi banyak masalah yang timbul, tapi kita percaya kerajaan dengan sensitif ketika yang telah dibangkitkan supaya tidak timbul isu-isu yang mana WhatsApp digunakan untuk menjadikan salah satu alat yang boleh menimbulkan keresahan ataupun perpecah dalam masyarakat. Yang keduanya, pada masa kita mengadakan persidangan di Johor tahun 2012, kita telah mengemukakan satu unsur berkaitan dengan kedudukan dalam perbagaan, iaitu raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Jadi bila kita kemukakan pada tahun 2012, di mana masa yang agak lama, sekarang kita tahu bahawa ada 3 R yang ditegak oleh kerajaan untuk dibangkitkan. 3 R ini sebenarnya jadi salah satu daripada polisi kerajaan sekarang untuk menjaga supaya tidak timbul apa-apa yang berkaitan dengan 3 R ini. Dan kita juga telah mengemukakan kerajaan pada satu masa dahulu setelah kita mengadakan persidangan di Selangor, iaitu berkaitan dengan penggunaan kad-kad yang dikeluarkan oleh kerajaan oleh bukan rakyat. Jadi alhamdulillah pada tahun yang lepas telah timbul banyak isu berkaitan dengan pengeluaran kad-kad yang tidak sah ini, dan saya percaya inilah satu daripada perkara yang telah diambil kira oleh kerajaan. Bila kita kemukakan unsur yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau pengeluaran kad-kad yang tidak sebenar patutnya dikeluarkan. Contohnya misalkan penalan dikeluarkan pada bukan warga negara yang baru masuk ataupun orang-orang yang sebenarnya tidak layak diberikan kad-kad yang biru, warna biru. Jadi pada tahun ini juga kita akan cuba membawa beberapa perkara yang berkaitan dengan masyarakat yang ada kepentingan negara supaya dapat kita juga kemukakan kerajaan untuk pertimbangan dan laksanakan jika dapati ia munasabah dan perlu dilaksanakan. Jadi dengan sebab itu kita berharap bukan sahaja bagi negeri-negeri Johor, tapi negeri lain juga akan dapat memikirkan perkara-perkara yang menjadi isu yang hangat dalam negara yang sepatutnya diambil kira oleh kerajaan dalam urusan-urusan di masa-masa akan datang. Jadi salah satu perkara yang masih lagi belum selesai ialah satu perkara yang kita bawa daripada Johor dulu, itu berkaitan dengan tanah Reserve Melayu. Jadi ini masih lagi belum selesai. Kerajaan telah pun lebih berat apa yang telah timbul, contohnya di Perak, di Pahang dan di Selangor, di mana tanah-tanah Reserve Melayu telah lepas ke bukan Melayu, cara penggunaan dan juga pendaftaran pemilihan. Ini akan membuka salah satu isu yang berterusan. Jadi pulang pada kita untuk membuka isu-isu yang lain yang mungkin juga akan dapat diambil kira oleh kerajaan dalam pengendalian urusan negara di masa-masa yang akan datang. Jadi saya ringkas apa yang saya maksud ialah kita masih lagi relevan dalam sini, iaitu dengan pengalaman yang ada di kalangan ahli-ahli persatuan dalam pentadbiran urusan kerajaan, banyak perkara-perkara yang mungkin perlu kerajaan ambil kira. Jadi perkara ini sebenarnya adalah perkara yang penting bagi negara yang satu masa dulu kita sama-sama mungkin mengetahui dan pada masa sebelum menjadi penting isu. Jadi saya serahlah kepada tuan-tuan dan puan dan ahli tata cara untuk memberi cadangan dan membukakan perkara-perkara yang difikirkan sesuai bagi kita kepada kerajaan dalam bentuk memorandum supaya perkara tersebut akan diambil kira oleh kerajaan dalam urusan negara di masa yang akan datang. Berkaitan dengan persidangan perwakilan kita pada hari ini, saya ingin merakatkan terima kasih kepada semua perwakilan daripada daerah yang dapat hadir. Dan sebenarnya kita sedia maklum pada persidangan pada kali ini selain daripada urusan biasa, iaitu meneruskan minit mesyuarat, jasa kewangan, laporan tahunan, kita
dia akan menjalankan pemilihan jawatan kuasa di peringkat negeri, yang mana saya percaya semua orang telah bermaklum, dan kita berharap akan dapat diselesaikan untuk kita beri kebangsaan, kerana pada kebangsaan kita akan mengadakan perwakilan tahunan di Melaka pada 12 hingga 14 bulan Ogos akan datang. Jadi ini akan dapat kita lakukan. Samping kita juga mengukuhkan calon-calon yang kita sesuai bagi jawatan di peringkat kebangsaan jika ada, dan yang keduanya supaya kita akan hadir untuk pastikan supaya persidangan perwakilan tahunan kebangsaan akan dapat berjalan mengikut apa yang telah diharapkan oleh perlembagaan kita. Jadi kepada semua perwakilan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan persidangan kita pada hari ini akan dapat diselesaikan secepat mungkin, dan apa cara yang telah ditetapkan akan dapat kita gunakan mengikut apa yang telah ditetapkan dalam perlembagaan kita. Kepada Timbalan Peserta, saya ingin rakamkan terima kasih kerana sudi memulakan akhir persidangan. Sebab peserta kita tak ada, jadi dia kena tanggung semualah tugas, dan kita harap akan dapat kita beri kerjasama kepada beliau supaya persidangan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan suasana riba dan ceria kepada semua yang ada. Sekian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saya telah mendapat sedikit pembetulan pada Rusia berhubung kedudukan perwakilan, iaitu negeri data kuasa negeri daripada yang kedua, terus pada data kuasa selama 20 orang, baru 20 orang, bukan 26 orang. Setiap perwakilan harus hanya memilih 20 orang daripada daerah masing-masing. Tapi saya tengok ni ada 26, tersilap ke baliklah perlembagaan hanya 20. Okey, baru 20 orang, Muar 11 orang, Batu Pahat 14 orang, Batu Pahat 10 orang, Kota Tinggi 20 orang, Pontian 10, Mersing 19, Tangkak 19, Gamat 20, Ulai 13. Jumlah perwakilan 166 orang. Terusnya saya berpindah kepada agenda yang kedua, iaitu mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang lalu. Dengan ini saya menyebut mensudakan Tuan Setiausaha untuk membentangkan. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Tetap persidangan hari ini. Jadi sebelum saya membentangkan minit mesyuarat yang lalu, saya ingin membuat sedikit pembetulan. Jadi saya minta maaf ada beberapa kesilapan di sini. Saya mohon tuan-tuan dan puan rujuk muka surat 9, 10 dan 11. Muka surat 9 itu senarai kehadiran perwakilan daerah Batu Pahat. Jadi tuan-tuan tidak maklum, tahun lepas kita ada 9 cawangan dan 5 cawangan aktif dan 4 cawangan yang tidak aktif. Jadi yang tidak aktif kehadiran adalah dikira sebagai pemerhati. Jadi ada kesilapan situ, mohon dibetulkan. Senarai kehadiran perwakilan daerah Batu Pahat ubah kepada pemerhati daerah Batu Pahat. Kemudian muka surat 10 juga daerah peluang tu perwakilan ubah kepada pemerhati. Kode tinggi pun begitu juga, perwakilan ubah kepada pemerhati. Dan juga muka surat 11 daerah Muar, perwakilan ubah kepada pemerhati. Dan saya juga minta maaf sebab apa, tahun lepas bila ada perwakilan dan pemerhati, dia punya pendaftaran tu ada sedikit terlalu sikit lah sebenarnya program. Jadi senarai IDK itu ada tertinggal satu nama. Saya dah semak pada pendaftaran asal nombor 26 tu tambah Tuan Haji Abu Bakar bin Khamis, wakil pengurusi daerah Muar. Dan kalau kita tengok di situ nama Tuan Haji Umar bin Muhammad Pengurusi Pontian tidak ada di situ.
Dan bila saya semak, namanya ada di daerah Pontian. Jadi bilangannya masih sama lah. Jadi kalau kita semak, mungkin ada beberapa kesilapan lagi lah. Tetapi bila saya semak dia punya kehadiran tu jadi kalau tengok ucapan pengurusi tetap di muka surat 23 tu, dia sebut 127 perwakilan, 70 orang pemerhati. Jadi daripada semakan saya, jumlah kehadiran perwakilan ialah 131 dan pemerhati ada 66, jumlahnya masih sama 197 orang pada tahun lepas. Jadi dengan ini saya Bakar bin Muhammad Fani, Setiausaha PPKM Bahagian Hijau, dengan ini membentangkan minit mesyuarat perwakilan tahunan ke-25 tahun 2024 di muka surat 8 hingga 39. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Setiausaha di atas pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlah Binti Jaafar, ahli daripada Johor Bahru, J358, mencatatkan atau mesyuarat ini diterima. Minit mesyuarat aku. Terima kasih Puan Hajah Ramlah Jaafar. Sokong. Sokong J4833 Sokong Pontian. Nama Abdullah Haji Muhammad 4J4833. Ya, terima kasih. Abdullah Haji Muhammad, Wakil Pontian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pencatatnya sila rekod. Terima kasih banyak. Dan seterusnya berpindah pada agenda yang kedua, iaitu menerima laporan tahunan PPKM Data Custody Johor. Silakan. Dan seterusnya silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Jadi saya dengan ini membentangkan laporan tahunan Data Custody Bahagian Johor dari muka surat 40 ke muka surat 73. Terima kasih. Jadi apa pembinaan ini seterusnya? Takut setakat ini tak ada. Jadi laporan itu adalah meliputi laporan daripada daerah-daerah, kawasan daerah-daerah. Berakhir di muka surat 73. Terima kasih Tuan Setiausaha di atas pembentangan laporan tersebut, dan dengan ini saya mohon sebagai salah seorang pada sidang perwakilan bangun untuk mencadang diterima dan disokong. Silakan. Sebutkan nama dan perwakilan panitia. Saya J4833. Tak boleh duduk lagi? Boleh. Dia orang kata tak boleh? Saya cadangkan tadi tu disokong. Mencadangkan diterima. Diterima. Sokong lah. Terima. Diterima sokong hari. J4833. 4833 Pontian. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jemput siapa yang dukung sila bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan bin Muhammad dari daerah Pontian, Joko. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih. Okey, tiba semula tuan-tuan. Terusnya agenda yang keempat, menerima laporan keuangan tahunan dan penyata kira-kira data masuk PPKM Bahagian Hijau. Okey, atas kehendak yang kedua, dan yang kedua tadi sebagai daerah lain mencadangkan. Menyokong. Okey. Okey, tadi pada daerah mana yang menyokong? Pontian sama okey. Sebenarnya boleh tak atas kehendak yang kedua. Okey, daerah lain silakan. Saya Muhammad Samil bin Jadi. Daripada daerah 637 Kota Gigi. Okey, baik. Terima kasih. Terusnya agenda yang keempat, menerima laporan keuangan tahunan dan penyata kira-kira untuk jabatan kuasa PPKM Johor yang telah diaudit. Dengan ini dipersilakan Tuan Bendahari Tuan Muhammad bin Bulat untuk membentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi yang saya hormati Muhammad Datuk, Ketua
Saya dengan ini mentangkan pertama sekali ulasan audit surat 75, lepas itu penyakit kewangan surat 76 dan surat 77, 78 nota kepada penyakit kewangan yang disahkan. Terima kasih. Terima kasih dan fungsi Tuan Bendahari di atas keterangan laporan keuangan tersebut. Dan dengan ini saya mohon supaya salah seorang perwakilan bangun dinyatakan bagi menerima laporan keuangan. Tidak. Selamat pagi. Saya Bukit, ahli daripada daerah Johor Bahru J438. Ada sikit soalan. Berkenaan dengan surat 76. Jadi Tuan Bendahari untuk menjelaskan untuk item 6 di bawah penerimaan untuk pendaluan Bendahari sebanyak 7,860 mana pendaluan dibelanjakan. Terima kasih. Pada masih Sun, tahun lepas kita menghadapi masalah kewangan kerana kita menerima bantuan daripada kerajaan Johor lambat. Lepas itu kita terpaksa membayar kos jamuan diraja sebanyak RM55,880. Jadi banyak memerlukan ongkos dan ketika itu kita tidak ada wang. Jadi saya senaraikan apa yang telah dibelanjakan. Dalam jabat 5 bulan, 500 bulan dan 5 bulan 2,500. Paksa saya dulukan bayaran kepada warisan Johor untuk persembahan 3,500. Lepas itu sewa pejabat 2 bulan 350 700. Jamuan mesyuarat AJK di Pontian 700. Lepas itu jamuan mesyuarat AJK di Bukit Kambing 300. Dan akhir sekali tuntutan Haji Hamdan bin Ibrahim sebanyak RM161 kerana menjadi AJK pengangkutan VIP dari airport ke hotel. Jadi jumlahnya 7,861. Jadi perbelanjaan ini telah pun dimasuk dalam majlis ibadah. Yang kedua, satu soalan lagi berkenaan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Jadi untuk masukkan sistem e-users memang kena jumlah satu persatu. Ada masalah kalau ada akaun penyata pendapatan dan perbelanjaan diikuti dengan timbangan kewangan, tidak ada masalah. Jadi saya nampak di sini ada beberapa perbelanjaan seperti cetak kad ahli, dospet, dawat, printer, kertas cetak info dan runcit. Jadi ini kita boleh masuk dalam satu akaun, iaitu alat tulis dan percetakan. Senang. Jadi masuk dalam nota boleh faham. Bukan ini item by item. Apabila masuk dalam sistem e-user, jumlah. Kira dia ada akaun pendapatan dan perbelanjaan, dah ada dia punya jumlah sebenarnya. Tak perlu lagi kena kira semula satu. Saya dah berapa kali lagi satu berkenaan dengan ganti membaiki komputer di derma ataupun aset persatuan.
Kalau bicara air sendiri. Oh, jadi tidak ada persoalan lagi. Saya pun cadangkan penyata sumbangan bagi tahun berakhir 31 Disember tahun 2024 disahkan. Terima kasih. Terima kasih, Jason. Diminta sokong salah seorang perwakilan boleh tampil sebutkan nama. Terima kasih Haji Sulaiman. Perwakilan daripada rumah. Boleh? Dengar, saya dengar. Tuan Haji Ismail Tamir, perwakilan daripada rumah. Terima kasih. Okey, saya terusnya agenda yang kelima membentang dan menerima anggaran belanjawan persatuan bagi tahun yang akan datang, iaitu tahun 2026. Sekali lagi silakan Tuan Bendahari untuk amal bentang. Terima kasih Tuan Musi. Jadi saya memusnahkan bajet 2026 surat 78. Muka surat 80 anggaran bagi tahun 2026. Dijemput sidang perwakilan. Sekiranya ada pertanyaan dan jika tak ada, terus bangun tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat dan juga diperkenalkan, saya Muhammad Badrul bin Ali Mahfuz daripada Bukit Tinggi mencadangkan supaya anggaran ini diterima tetapi dengan berhemah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Badrul dari Bukit Tinggi. Sokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Tuan Menteri dan Barisan Jabatan Bahasa. Saya Kamulai bin Muhammad menyokong anggaran perbelanjaan untuk tahun 2026 dengan pindaan sekiranya ada apa-apa pindaan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Okey, boleh terima semua ya? Terima kasih. Yang berhormat Datuk Yang Ketua, para perwakilan sekalian, kita tiba kepada agenda yang ke-6, iaitu memilih ahli jawatan kuasa PPKM bahagian Johor bagi tempoh 3 tahun 2025-2020. Untuk makluman bahawa dengan ini saya mengumumkan bagi jawatan-jawatan yang telah diputuskan tidak bertanding, tidak ada pertandingan bagi jawatan-jawatan, bahawa diumumkan bagi jawatan jadi betul kekal disandang oleh Datuk Haji Muhammad Rasidi bin Muhammad Noor menang tanpa bertanding. Beri tepukan jemput. Alhamdulillah, khidmat bakti beliau diperlukan. Seterusnya, naib jadi betul. Naib jadi betul. Timbalan jadi betul. Okey. Timbalan jadi betul, ada pertandingan. Dan sebentar lagi kita akan edarkan kertas undi, iaitu 2 calon yang bertanding. Yang pertama Tuan Haji Rofi bin Subari, dan yang kedua yang berhormat Hajah Alawiyah binti Adi Talib Adul Dawai.
Ya. Sebentar lagi kita akan buat pertandingan menggunakan kertas undi, iaitu undi sulit. Yang ketiga, bagi naik yang betul menang tanpa bertanding, naik pangkat, bagi usaha naik pangkat kepada naik yang betul. Tanya bagi Kali Bakar dan Dewi menang tanpa bertanding bagi jawatan naik yang betul. Bagi jawatan kursi tetap, berkat doa Tuan Haji Yaakob di Raudah sana dan berkat bukan Raudah di Madinah Munawwarah, belum pergi Madinah, belum pergi. Okey, Tuan Haji Yaakob muda menang tanpa bertanding sebagai pengurusi tetap. Manakala jawatan timbalan kursi tetap muda disandang oleh saya sendiri menang tanpa bertanding. Manakala jawatan Jorong di dalam Tuan Haji Mazlan bin Abbas juga menang tanpa bertanding, dan Tuan Haji Ishak bin Zakaria juga menang tanpa bertanding. Manakala ahli jawatan kuasa yang kita perlukan seramai 8 orang, tapi yang bertanding seramai 9 orang. Yang pertama, Tuan Haji Bidri Hisham bin Haji Muhammad Zaidi. Bangun. Tuan Hajah Sofiah binti Bahnan. Tuan Haji Abdul Aziz bin Ali. Tuan Haji Mahdi bin Muhammad Yunus. Tuan Haji Osman bin Kadir. Tuan Hajah Dawiah binti Saleh. Tuan Haji Muhammad bin Saleh. Tuan Hajah Nurlilah binti Karman. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi mengikut keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Negeri telah memutuskan semua petanding pengundian untuk jawatan timbalan yang kedua dan ahli Jawatan Kuasa Negeri dibuat secara undi sulit. Saya mohon urusia memastikan semua kertas undi ada, tong-tong undi semua ada, dan juga Jawatan Kuasa Pengiran undi pun telah bersedia untuk menjalankan. Maka dengan ini saya menjalankan urusan pertandingan bagi jawatan timbalan yang kedua dan jawatan kuasa di jalan serentak. Dan ya, boleh tak yang untuk wakil timbalan yang dipetua yang bertanding kita memperkenalkan diri. Tapi ini di mana yang betul Tuan Haji Robi dan lagi satu YB Alawiyah. Mana YB Alawiyah? Dan ada surat tak? Dia hadir? Dia tak ada, tapi ada surat. Ada surat mengatakan beliau bersedia bertanding kerana ada urusan kerajaan. Ini mana resmi. Ya. Saya nak tanya sikit tak? Dalam pelbagai PPM, adakah menyatakan seseorang itu kalau tak hadir, namun beliau boleh dicalonkan? Itu soalan saya. Okey, saya rujuk kepada sekusa atau Datuk yang diputus. Terima kasih Tuan Menteri. Yang berserta, sebenarnya calon yang betul yang berhormat Tuan Alihan, dia setuju tapi tidak hadir kerana ada persidangan dewan. Dia ada hantar WhatsApp tidak hadir lagi kerana dia kena hati-hati Dewan Negeri kerana ada persidangan dewan. Itu. Dan tidak ada
ada syarat dalam peraturan kita dia mesti ada. Tapi kita nak ada supaya biasanya lah calon ni hadir. Betul, tadi sampai ni dia ada beritahu pada WhatsApp itu pasal dia lagi kalau ada persidangan dewan masih yang kami. Okey, faham Jadi bermakna beliau bersetuju bertanya. Tetapi beliau sebagai adun, beliau menghadiri satu persidangan di Dewan Undangan Negeri. Mengikut apapun peraturan mana-mana pertuan boleh janji ada surat rasmi. Kalau disenyap saja tak ada kenyataan, dengan itu gugur. Maka dengan ini ada pertandingan bagi timbalan yang ditutup. Terpulanglah pada tuan-tuan dan puan untuk menguji siapa. Itu saja. Ya, pilih siapa hak tuan-tuan. Kerana semua adalah di tangan tuan-tuan dan puan. Seorang wali, beliau sibuk berkhidmat, berbahas di Dewan Rakyat, menyuarakan suara rakyat. Itu haknya. Ya. Merepresentasi maklumat perwakilan jawatan timbalan yang diberikan kerana timbalan itu sekarang tidak mahu berhenti. Terima kasih. Sebab itu ada kekosongan. Bila ada kekosongan yang berisi dan ada dua calon, kita terpaksa tanding. Terima kasih. Musul persidangan kita pada hari ini melahirkan tinggi penghargaan kepada Yang Mulia Tuan Haji Kasim bin Suam. Beri tepukan kerana beliau adalah aktivis Persatuan Pesara. Daripada awal penubuhan Persatuan Pesara, beliau lah yang mengerahkan pesara sehingga ini, kerana memandangkan usia beliau sudah menyangkau 76 tahun. 80 tahun. Alhamdulillah. Okey, dengan ini kita mulakan pengundian. Seterusnya saya mempersilakan wakil perwakilan daripada Johor Bahru mengambil kertas undi. Undi di sebelah kiri saya. Okey. Peti undi di mana tuan urus dia? Lepas undi terus masuk dalam tong undi. Kausi pasal 11(3), pasal 11(3). Nama-nama bagi pemegang jawatan di atas ni kita di penubuhan bahagian negeri. Nama-nama bagi pemegang jawatan di atas adalah dicadangkan dan disokong, dan pemilihan adalah dengan cara undi sulit daripada ahli ataupun perwakilan dalam mesyuarat agung atau mesyuarat perwakilan tahunan bahagian negeri. Semua pemegang jawatan adalah layak dipilih semula. Itulah ayat dalam peraturan. Sulit tak boleh aku. Okey. Setuju? Sudah. Sudah maklumkan apa yang dicatat dalam perlembagaan kita. Okey, kita mulakan kemudian. Dengan ini dipersilakan perwakilan daripada Johor Bahru untuk bangun, mengambil kertas undi dan mengundi jawatan timbalan. Jadi ketua dan juga 8 orang ahli jawatan kuasa negeri. Seramai 20 orang sahaja. Johor sudah. Tengok kertas ni. Okey. Serahkan urus dia kepada perwakilan kertas undi bagi 2 jawatan timbalan yang ketua. Dan sekarang ini saya panggil Johor Bahru dulu, lepas tu belah kanan saya urus dia. Saya panggil urus dia ni. Urus dia boleh Tengok orang lain punya Kalau undi tak boleh tengok orang lain punya. bagi jawatan kuasa Undi rahsia. sebanyak selama 8 orang. Kita Saya akan kita berdasarkan keahlian kita 4,000 jadi 21 layak 21. Jadi kecuali yang Mak Datuk ni sebagai presiden timbalan presiden
Dan saya juga mewakili itu sebagai ahli majlis bahasaan di pusat. Jadi yang dua ni memang dikecualikanlah, maknanya memang dah duduk sebagai perwakilan tapi mewakili ahli majlis kebangsaan. Jadi kita kena tambah dua lagi lah, daripada 21 tu tambah dua. Okey. Jadi saya ingin mencadangkan semua AJK negeri daripada atas sampailah ke juru audit dalam, dan kita cadangkan sebagai perwakilan. Jadi selebihnya tu kita pilih daripada perwakilan yang ada. Boleh macam tu? Boleh cadangkan saya lah. Okey. Itu nombor. Jadi dipanggil fungsi tetap sampai audit. Ya. Berapa jumlah tadi? Dah tolak daripada awak dengan yang Datuk yang betul. Ya. Jadi kita nak uji berapa orang? Okey. Sokong. Okey. Nanti selesai. Ini melantik seusaha setiap daerah secara otomatik sebagai ahli yang kuasa PPKM bahagian negeri Johor. Jadi ini sebenarnya ada clause dalam pasal 11.7 pasal 11.7 di situ dalam clause tersebut menyebut jawatan kuasa bahagian negeri boleh melantik dalam penggal semasa wakil-wakil golongan tertentu atau wakil-wakil lain yang dianggap perlu seramai tidak lebih 3 orang setelah mendapat kelulusan daripada majlis kebangsaan. Maknanya kalau kita ada 9 daerah kan, tapi hari ini kita cuma pilih 8 sahaja kan, ada daerah yang tak dapat ataupun ada wakil-wakil daerah-daerah yang tidak dapat duduk dalam jawatan kuasa negeri sebagai jawatan yang dipilih. Jadi di sini yang di-Perdana Negeri dengan persetujuan jawatan kuasa boleh melantik termasuklah melantik seusaha daerah sebagai jawatan kuasa negeri, tapi setelah mendapat kelulusan daripada majlis kebangsaan gitu. Jadi katakanlah tiba-tiba keputusan nanti ada daerah yang tak ada wakil sebagai AJK, jadi ada 3 tu yang negeri ada kuasa melantik. Boleh gitu je lah, jelas Kita bawa tahun lepas dan dah sampai ke peringkat kebangsaan, tapi ini usul katanya untuk menguatkan lagi untuk jangankan kerajaan mewujudkan jawatan senator yang mewakili pesara. Ini dah lama kita perjuangkan, masih belum dilaksanakan. Jadi kita kuatkan lagi dengan usul ini. Okey. Yang ketiga, usul Jabatan Dewan Daerah Pontian mendesak kerajaan pusat menyegerakan pembayaran pelarasan pencen yang tertunggak selepas keputusan mahkamah diumumkan. Jadi kita ni pun masih menunggu sejak keputusan mahkamah itu yang memenangkan Puan Aminah Ahmad dan di besok pun ada pesara nak buat perhimpunan aman pada 31 Mei. Jadi itu pun ada kaitan dengan ini. Jadi kita sebagai PPKM ni kita setujulah dengan usul ni supaya kerajaan menyegerakan. Mudah-mudahan adalah kebaikan untuk kita bersara. 3.2 memohon kerajaan pusat dan negeri memberi kuota haji kepada PPKM. Asalnya usul ini dia minta beri kuota tambang. Tambang pun kita itu terserah pada kerajaan negeri kan. Jadi kita ubah usulnya kepada mohon kerajaan pusat dan negeri memberi kuota haji kepada PPKM. Sebab ramai ahli PPKM ni yang dah lanjut umur belum berpeluang menunaikan batu haji, mungkin sebab pendaftaran lewat tunggu giliran dan sebagainya. Dan 3.3 meminta kerajaan pusat supaya tanah di Melayu
dikekalkan sepenuhnya supaya tidak terlepas atau terjual pada bangsa asing. Ini usul ini pun Datuk dah sebut tadi. Kita telah buat usul dan dah diterima oleh pihak pusat. Pusat pun dah menumbuhkan jawatankuasa bagi bertindak dalam usul tanah rezerv Melayu ini. Kemudian usul yang ditolak sebab usul APBN Cawangan Daerah Bukit Tinggi ini meminta kerajaan memberi penambahan pension 10%. Saya suka ni daripada pension yang diterima kepada pesara yang telah menjalani persaraan 10 tahun ke atas. Tapi mengikut Yang Datuk Pengurusi kita, kenaikan itu atau penambahan itu ialah apa yang kita perjuangkan keputusan mahkamah itu, penyelarasan pension berdasarkan pada semakan gaji. Jadi bukan lagi peratus itu dulu yang 3% pernah tak? Kalau tuan-tuan ingat, kita sekarang ni, sebelum ni bukan sekarang, sebelum ni kita terima 2% setiap tahun kan. Kita minta sampai 6% dulu. Kita tak tahu rupanya benda tu tidak mendapati pelbagai. Jadi akhirnya inilah yang kita tunggu, pelarasan gaji yang dibuat berdasarkan semakan gaji bagi tangan awam. Jadi kita tunggu yang itu. So kita tolak usul. Sekian terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usul yang saya nak cakap. Saya pun tak tahulah. Ini saya rasa ini Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia. Ni saya dengar tentang pengiktirafan sijil UEC. Ada sijil tamat tingkatan 5 sekolah menengah Cina. Saya ada dengar beberapa, saya tak berapa ingat kan, ada pihak-pihak tertentu yang telah cuba mendesak pihak kerajaan supaya mengiktiraf sijil ini. Jadi saya sebagai ahli Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, Pontian membuat usul wujud supaya kerajaan jangan sekali-kali mengiktiraf sijil UEC itu. Betul tak UEC? Saya 1437 daerah Johor Bahru, nama Jawab Plain Ismail. Tapi dahulu saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak negeri yang telah meluluskan usul daripada Johor Bahru. Okey. Tahniah pada daerah Kelai yang telah dapat mengadakan mesyuarat pada hari ini, walaupun ada sikit kocak kacil sikit. Tapi tahniah pada Kelai ya. Jadi di Johor Bahru saya rasa tak ada apa-apa masalah. Kita di bawah kepimpinan Datuk Presiden, kita berjalan dengan baik. Cuma saya nak menegaskan supaya kita dapat menegaskan dalam media sosial ini bahawa ada perkara yang negatif yang perlu kajian ambil tindakan dengan tegas. Tak perlu memilih bulu dia siapa. Tegas. Kalau nak tidak. Okey. Ketiga, keahlian. Saya rasa keahlian kita ni masih lagi kocak-kacir. Dan saya harap pada pihak negeri dapat membetulkan keahlian di setiap daerah. Jadi akhir sekali saya ingin nak menyampaikan, rakan saya ada buat satu koperasi di mana terdiri daripada ahli-ahli Persatuan PPKM ni, dan saya harap dapat rakan-rakan saya ni mengikuti program yang diajukan oleh sahabat saya Cik Tun Ismail. Okay? Kedua, saya ingin bercakap sebagai bendahari yang lepas akan datang tak tahu. Kita menghadapi kedudukan kewangan yang cukup sukar.
pada tahun ini Kerajaan Negeri Johor meluluskan cuma 51,500 grant kepada PPKM, sedangkan baki yang kita ada untuk melaksanakan mesyuarat agung ini cuma 7,000. Duit yang 51 belum dapat lagi Jadi untuk itu saya terpaksa merayu daripada daerah-daerah untuk meminjamkan kepada negeri. Jadi saya senaraikan daerah-daerah yang telah meminjamkan. Pertama sekali PPKM Muar 5,000, Haji Osman Kadir 5,000, ini persorangan ni. Haji Zulkifli Isa 2,000, Hajah Supiah Bahanan 500, Haji Abdul Aziz Ali 500, PPKM Mersing 1,000, PPKM Batu Pahat 1,000, PPKM Pontian 5,000 dan Tuan Haji Kasim Suang 1,000. Jadi kita ada 21,000. Sedangkan duit dalam tangan yang kita ada masa itu 7,000. Jadi 21,000. Itulah yang kita gunakan untuk mengadakan mesyuarat agung ini. Baki belum berbayar lagi pada hotel, pada resort ni Jadi baki di bank sekarang ini cuma RM5,185.85. Begitu pentingnya keadaan kewangan. Jadi kalau kita dapat 51,000 nanti, nak pulang kepada yang meminjamkan 21, kita ada 29,000 campur dengan 5,000, 34,000 tuan. Itulah yang kita nak gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sepanjang tahun ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kerajaan negeri tidak lagi memberi grant macam dulu. Kalau dulu memang ada senarai NGO yang dapat grant, tapi sekarang ini kita buat kegiatan, kita mohon. Kita dah buat peta kerja untuk lebih daripada 10 kegiatan sepanjang tahun, tapi yang diluluskan cuma 2. Itulah dia keadaannya. Jadi terima kasih Pak Musi dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mahmud bin Bulan, Wakil Muar dan Ketua Ahli Negeri, dan dengan ini dipersilakan Wakil daripada daerah Batu Pahat, Tuan Haji Rofi bin Zubari yang telah meminta saya ataupun memilih saya untuk berucap bagi pihak daerah Batu Pahat. Ini adalah saya ucapkan kepada pengurusan negeri, Jabatan Kuasa Pihak Negeri yang telah berjaya mengadakan mesyuarat agung pada kali ini dengan begitu baik, dan saya anggap ianya suatu mesyuarat yang berjaya. Terus sekali, yang keduanya saya juga bertanya kepada semua para perwakilan yang telah makin lama makin matang, lebih dekat sekarang ini nampaknya lebih matang dari segi menghadiri mesyuarat, berucap dan mengusulkan idea-idea yang baik dan sebagainya. Jadi dengan tak perlu saya berucap lebih panjang, kerana tadi dikatakan hanya diberi 3 minit saja. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mazlan bin Haji Abbas, juri audit dalam yang telah berjaya tadi, yang mengadakan menang tanpa bertanding. Terima kasih kepada semua perwakilan dan kuasa negeri yang telah memilih saya sebagai juri audit dalam. Pontian Rakyat Minimasan bernombor 3587 memberi pandangan yang ini agar kita untuk memulakan majlis macam pagi tadi tu ada upacara untuk perasmian, kita mulakan dengan selawat. Sebagaimana kita akan mendapat ganjarannya selawat. Dan kalau boleh nanti kita sebelum balik, kita akhiri dengan berselawat, beramai-ramai supaya kita menjadi lebih bersemangat lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ke wakil daripada Kota Tinggi,
Saya dan bin Hashim daripada Kota Tinggi, Kota Tinggi, PKM Kota Tinggi. Dan sedikit saya nak sentuhlah, memandangkan kita punya program banyak sebenarnya, masuk daerah dan juga negeri. Dan daripada ucapan daripada bendahari kita tadi, saya dapati lah bahawa kedudukan keuangan kita agak kritikal. Tadi daripada sebelum ni saya dapati kebanyakan keuangan kita datang daripada sumbangan-sumbangan wajib dan sebagainya. Dan akhir-akhirnya kita dapati negeri tak dapat nak bagi bantuan, wajib pun ada masalah untuk bagi bantuan. Dan sebelum ni kita mohon daripada YB masuk Khalid Nordin dan sebagainya, insyaAllah Khalid Nordin bagi kita sedikit bantuan. Yang lain tak dengar. Dan jadi memandangkan keadaan ni, saya tu fikirkan bagaimana untuk kita dapatkan sumber pendapatan seterusnya. Jadi dalam fasa ni, dalam undang-undang perlembagaan undang-undang kita, saya dapati di situ ada sumber-sumber yang kita boleh dapat, termasuk bagaimana kita boleh berniaga dan dapatkan sumbangan atau dapat pendapatan dan tambah kita berjabatan. Jadi saya di Kota Tinggi insyaAllah akan cuba dapatkan sumbangan-sumbangan melalui perniagaan untuk tambah pendapatan persatuan. Mudah-mudahan jadi kita akan berkooperasi dengan beberapa syarikat dan sebagainya untuk bantu persatuan tambah pendapatan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Seterusnya wakil pada Jeddah Mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil bin Abdullah, 42 nampak. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pengurusi persidangan yang dapat menjadikan bicara kita pada hari ini, alhamdulillah, dengan jayanya yang pertama. Yang kedua, saya rasalah kita kena kecek kawan-kawan kita yang lain-lain di kawasan masing-masing. Sebenarnya kewajipan ahli ialah hadir mesyuarat agung. Setiap orang kalau dia fikir dalam diri dia wajib hadir mesyuarat agung, mesyuarat meriah. Sebab inilah masa kita dapat jumpa dengan kawan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Muslim. Seterusnya wakil dari daerah Tangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmizan Jamaluddin, nombor ahli 3C3863, mewakili cawangan Tangkak. Kami mengucapkan tahniah kepada Kulai yang telah menjadi tuan rumah pada hari ini. Dan bagi pihak cawangan Tangkak juga, kami mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang lama dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang baru, supaya persatuan pesara ini akan terus dapat memberi manfaat kepada ahli-ahlinya di negeri tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terusnya pada daerah Sedana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengenalkan diri saya, Haji Ninggal bin Baba. Saya menggantikan Yang Mulia Tuan Haji Kasim bin Tuang yang telah menyerahkan jawatannya kepada saya. Beliau telah kita angkat dia daripada awal dulu. Jadi kalau nak panggil saya jangan panggil penuh lah. Saya panggil Haji Neng aja. Kalau jumpa Haji Neng, kalau pada tinggal tu maknanya dia mati terus. Terima kasih kepada Datuk dan semua di dalam kuasa baru, dan saya adalah dalam kuasa baru. Kebanyakan pengucap menceritakan tentang keuangan. Ada yang tadi majukan. Jadi saya ingin menyarankan di sini bahawa mulai daripada sekarang kita daftarkan semua ahli-ahli kita yang ada produk, sama dia berkebun, hidroponik, ada syarikat, ada apa semua. Jadi kalau tuan-tuan datang ke daerah saya bawa kepada
ahli-ahli saya yang berjaya, ternak ayam ke, ternak apa. Jadi daripada situ ahli-ahli kita boleh kita berkembangkan. Sekarang ni kita semua kepada daerah-daerah. Jadi ahli-ahli tidak bergerak. Kalau semua ahli datang mesyuarat macam tadi yang disarankan, sumbang kepada tamu kita RM2 pun cukup. Kita ada berapa ribu apa, tadi Dato' cakap kita punya ahli. Itu pun dah sebanyak menyumbang kepada. Jadi tak payah setiap kali kita nak mesyuarat, kita memohon bantuan kepada daerah. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mining. Terusnya silakan wakil pada daerah Kulai. Tuan rumah dan alhamdulillah buah penelitian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah PPKM Johor dapat melakukan mesyuarat agung di daerah Kulai, dan terima kasih kerana memberi kepercayaan daerah Kulai menjalankan mesyuarat agung pada tahun 2025. Tahniah dan syabas mereka-mereka yang berjaya dilantik bagi jawatan kuasa tahun 2025 hingga 2024. Dan kami pihak Kulai mohon maaf jika ada apa-apa kesilapan di sana sini, kekurangan di sana sini, kami minta maaf. Kerana tahulah kadang-kadang kita buat 10 tahun sekali. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita telah dapat melaksanakan tugas kita sebagai ahli mengadakan mesyuarat agung tahunan. Jadi saya juga terima kasih dan saya ucapkan selamat kita balik ke daerah masing-masing dengan selamat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan dengan ini saya menyebut bekas timbalan yang dipetua serta pesara kerajaan Johor yang mulia dan Terima kasih Suam untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja semua Datuk dan semua ahli jawatan kuasa dan semua perwakilan. Pada hari ini saya mengambil peluang mengucapkan ucapan minta maaf sekiranya ada kesalahan yang saya lakukan dan kekurangan yang pada diri saya selama saya memegang jawatan naib yang dipertua dan timbalan yang betul. Jadi beberapa penggal saya pegang, mungkin sampailah masanya hari ini saya mengundurkan diri untuk menyenangkan pemilihan berlaku. Dan saya rasa patutlah saya keluar mengundurkan diri kerana persatuan mula-mula ditubuhkan daerah Kamat dan negeri Johor 1998. Serentaklah saya pegang pengurusi daerah dan AJK negeri sehinggalah hari ini. Jadi saya merasa yang betul beberapa orang dan saya ahli-ahli yang ada ni masa itu belum jadi ahli lagi. Jadi memanglah badan saya mengundurkan diri pada hari ini dan saya untuk ampun dan maaf. Hanya saya mengharapkan AJK negeri dan daerah dan ahli-ahli sekalian dapat menjalankan terus mengambil ahli-ahli yang baru kerana nampak pada akhir ini ahli-ahli yang baru susah nak dapat, tak berapa minat nampak. Jadi kesungguhan kita lah untuk meramaikan, kerana kalau ketika kita kaji sampai beberapa tahun akan datang persatuan ni pesara tak ada, kerana sekarang ni tak ada lagi yang bersara pakai EPF.
Jadi sementara ada, tuan-tuan dapat jalankan dengan baik. Saya mengharapkan dapat menjalankan kegiatan yang boleh memberikan pertolongan hasil kepada saya. Jadi saya sekali lagi minta maaf. Terima kasih kepada Kulai, fungsi daerah Kulai dan PJK yang berusaha daripada mula sampai hari ini dan berjaya. Terima kasih kepada Datuk. Jadi pada ahli-ahli PJK lain juga kalau sama saya bercampur tentu banyak salah jadi untuk ampun nama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Terima kasih Muswang bahawa perwakilan tahunan kali ke-26 pada hari ini dan sidang perwakilan sekian mengambil keputusan memberikan satu penghargaan yang tinggi dan tahniah serta di atas jasa khidmat bakti beliau dalam membangun dan menggerakkan dan ini saya mempersilakan Tuan Haji Obakar bin Muhammad Fendi, calon seterusnya yang telah naik pangkat jadi naib untuk menyampaikan ucapan. Alhamdulillah, sorak kita hampir selesai, hampir tamat. Saya pertama sekali ucap terima kasih dan tahniah kepada Kulai yang telah menjadi tuan rumah dan persiapan yang begitu rapi dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar pada seluruhannya. Alhamdulillah. Yang kedua bagi pihak diri saya sendirilah, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan maupun perwakilan yang memilih saya sebagai naib yang dipertua. Jadi saya bukannya merebut jawatan itu daripada Tuan Rofi. Ini adalah rentetan daripada penarikan diri Tuan Haji Kasim Suang sebagai timbalan. Jadi beliau kata dah terlalu lama dan Haji Rofi dicalonkan sebagai timbalan. Jadi saya dicalonkan sebagai naib. Jadi terima kasih sangat pada kawan-kawan yang telah mencalonkan saya. Tapi bila dicalonkan tak ada pula yang mencabar. Jadi alhamdulillah saya telah dipilih sebagai naib yang dipertua dengan menang satu bertanding. Jadi saya sebenarnya telah menjalankan tugas saya sebagai usaha pendidikan negeri lebih kurang 10 tahun. Sejak daripada tahun 2015 saya mengambil alih tugas ini daripada Allahyarham Saudara Abdul Hamid Ali yang meninggal dunia dan saya terima jawatan tu ialah kata serah menyerah tugas tu tak ada orang dah meninggal. Jadi saya terimalah apa yang ada dan jalanlah sehingga ke hari ini. Begitu banyak cabaran yang saya hadapi. Masa itulah ada PKP, masa itulah ada bendahari kita meninggal dan rupanya lepas itu dengan pelaksanaan penguasaan ROS yang paling mencabar ialah penguasaan ROS di mana beberapa cawangan dibatalkan, beberapa rakan kita ditelar hitamkan dan memang kerjanya itu amat mencabar. Alhamdulillah sekarang ini semua cawangan hampir boleh kata semua tinggal satu cawangan saja peluang yang belum selesai. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah lah, dengan mandat yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan saya cuba membantu yang mana saya boleh setakat juga kemampuan saya lah. Umur pun dah makin meningkat. Kudratnya dah tak cukup semangatnya kuat. Kudratnya tu dah kurang. Okay, insyaAllah kita akan bantu Memang Datuk untuk meneruskan apa ni, meneruskan
tugas kita sebagai ahli dakwah di mereka kita. Dan juga diferent permasalahan kalau diperlukan lagi. Jadi saya mohon maaf lah sepanjang saya jadi usaha 10 tahun tu. Lepas ni tak tahu Datuk nak lantik siapa sebagai usaha. Betul banyak yang saya jumpa silap mungkin, salah silap saya mohon maaf. Dan terima kasih sangat di atas segala kerjasama dan sokongan yang diberikan. Alhamdulillah saya dapat menjalankan tugas saya dengan mudah. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pemilihan bagi jawatan timbalan yang dibetul. Bagi jawatan timbalan ketua, Tuan Haji Rofi bin Subari mendapat 128 undi. Manakala ahli datang kuasa yang pertama, Tuan Haji Osman bin Kadir Tuan Haji Abdul Aziz bin Ali. Tuan Haji Osman Kadir 140 undi, Tuan Haji Abdul Aziz Ali 140 undi juga. Tuan Haji Bidri Hisham bin Muhammad Zaidi 137. Puan Hajah Salamah binti Ismail 133. Haji Muhammad bin Saleh 129 undi. Puan Hajah Sofiah binti Banyan 129 undi. Hajah Joriah binti Saleh 127 undi. Tuan Haji Mahdi bin Yunus 104 undi. Mengikut catatan di rekod ni, undi rosak bagi timbalan 2 dan undi rosak bagi JK 19. Dan dengan ini, bahawa nama-nama tersebut adalah diputuskan telah memenangi semua jawatan timbalan dan juga ahli jawatan kuasa. Dan dengan ini saya jemput Haji Rofi untuk salam sejahtera, salam maju jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia timbalan Komisi Tetap, merangkap Komisi Tetap PPKM bahagian Johor, berbahagia yang kedua PPKM Johor dan barisan ahli jawatan kuasa yang telah pun terpilih untuk sesi 2025 mendatang. Berikan satu tepukan yang paling gemuruh atas sokongan tuan-tuan. Syukur Alhamdulillah. Hari ini kita nak sama-sama menunaikan satu amanah dan tanggungjawab. Bagaimana pilihan tuan-tuan? Pilihan tuan-tuan dapat merasakan tugas dan amanah ini untuk ke tahun-tahun hadapan. Jadi saya juga telah pun diberikan satu mandat dicalonkan sebagai timbalan yang ketua dan Alhamdulillah kerana tuan-tuan telah mencalonkan, mana saya telah menerima dengan hati yang terbuka. Kerana bagi saya jawatan yang telah tuan-tuan tengahkan, jawatan yang tuan-tuan majukan adalah sebagai satu tanggungjawab, satu amanah tugas untuk kita sama-sama sebagai satu kumpulan komuniti, iaitu kumpulan kita Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia. Kita dahulu kita bertugas dan semasa kita bertugas kita berkhidmat, memberikan perkhidmatan kepada seluruh masyarakat, tak kira kaum, kerana negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi perkhidmatan kita itu terus terselar, dan apabila kita telah berkhidmat, maka pengalaman, pembelajaran, pengetahuan yang kita perolehi semasa bertugas dapat kita laksanakan dan kita tarbiahkan kepada ahli-ahli kita. Rata-rata kita pun telah pun terdidik, sama ada dari segi disiplin, sama ada dari segi pertuturan, sama ada dari segi percakapan dan sebagainya. Inilah hasil ini, dan Alhamdulillah pertemuan masyarakat pada kali ini sebenarnya telah pun bergantikan oleh tuan-tuan tadi bertambah matang.
dan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sokongan tuan-tuan yang telah memangkas, kerana tanda tangan-tangan keramat tuan-tuan itulah maka telah berjaya semua jawatan nasihat terpilih bagi tahun ini. Jadi sekali lagi tanpa tuan-tuan mungkin kita tak dapat melaksanakan tugas dalam ini. Jadi kita perlukan semua kerjasama, ya. Semangat sekawan, semangat perpaduan yang kita bina akan kita terus perkukuhkan sekata, senada, seiringan dan hasrat murni kerajaan dan juga hasrat murni jawatan kuasa yang terpilih pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Menteri tadi. Dan seterusnya disilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rasyidi bin Muhammad Nur selaku Serta Pesara dan Kami Johor untuk menyampaikan itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Timbalan Peserta dan semua ahli kuasa PKM Bakti Johor, para perwakilan dan tuan-tuan sekalian. Pertamanya saya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat bersama dalam surat perwakilan tahunan bagi tahun ini. Dan sebenarnya saya telah menyatakan hasrat saya untuk berdiri. Tetapi oleh kerana ada satu perkara yang berlaku yang agak menyebabkan kemungkinan ada pergolakan dalam persatuan. Jadi saya terpaksa tunggu dulu supaya segala perkara yang akan berlaku itu akan ada. Jadi alhamdulillah nampaknya telah tercapai. Dan sekarang saya hanya menghadapi diberi kebangsaan. Dan saya maklumkan tadi bahawa Yang amat dihormati Tan Sri Presiden dan Datuk Kerajaan Datuk Muhammad juga akan mengundur diri. Dan sebagaimana yang telah dimaklumkan dalam satu surat Majlis Kebangsaan, beliau telah pun meminta supaya setuju beliau serahkan kepada saya selaku timbalan. Tapi dengan keadaan kesihatan saya pada ketika ini, saya juga telah menjadikan kepada Tan Sri saya juga nak mengundur diri. Tapi masalah yang besar ialah kerana naib presiden semuanya nak mengundur diri. Kita ada satu naib presiden daripada Negeri Sembilan yang menggantikan Allahyarham Hamid Rajab di baru. Jadi nampaknya ada masalah dari segi pemilihan untuk 5 jawatan, 5 jawatan presiden, timbalan presiden dan naib presiden, kerana bagi mereka-mereka yang berpotensi untuk dipilih semuanya naik diri. Contohnya daripada Perak, daripada Pahang, daripada Kedah, semua naik diri. Ditinggal hanya daripada Kelantan, Terengganu dan juga Negeri Sembilan dan Melaka. 4 negeri saja yang berkemungkinan boleh diketengahkan sebagainya. Tapi kalau ia berlaku, maknanya semua akan jadi satu pasukan yang baru. Jadi ini yang saja kita dapati sikit masalah di pejabat. Yang keduanya, saya sebenarnya nak mengundurkan diri daripada negeri juga, tetapi memandangkan bahawa kita perlu berteruskan sementara. Sebab saya sebenarnya pada masa tahun 2 tahun 3 tahun lepas, saya terpaksa menerusi 5 pertubuhan. Saya dah tolak, ada tinggal 2 je, Tuk Pesara dan juga Bulan Sabit. Bulan Sabit pun pada tahun lepas, padahal pemilihan 3 tahun sekali, saya tak hadir dalam mesyuarat, tapi dipilih juga sebagai naib komisi kebangsaan. Jadi terpaksa juga tanggung jawatan itu diberi kebangsaan. Jadi ini keadaan yang saya hadapi oleh kerana keadaan kesihatan saya. Sebenarnya kata doktor pada hari lepas, saya buat dengan doktor di hospital KPJ, berkaitan dengan kesihatan saya sebelum saya pergi IJN pada 26 Mei bulan ni. Kita keadaan saya sebenarnya hanya masalah dari segi urat saraf saja, lain tak ada masalah. Jadi, tapi itu menyebabkan saya tak dapat gerak benda biasa, normal. Jadi itu sebab saya ingin mengundurkan diri daripada
tuan yang sayang, sekarang ini saya masih lagi menjadi ahli terkuasa. Contoh macam Jarum, saya masih lagi naik fungsi, dan juga beberapa tuan lain yang telah saya lepaskan untuk memberi peluang kepada orang lain. Yang keduanya kerana saya menghadapi kesulitan untuk bergerak dalam keadaan biasa. Jadi pada PPKM Bahagian Negeri Johor, saya pertama sekali awal ni mohon banyak maaf kerana di masa yang lalu, sejak tahun lepas, saya tidak dapat berada dalam keadaan yang serupa sebelumnya kerana pergerakan saya sangat terhad, dan saya berharap di masa yang akan datang ini, saya cuba sedaya upaya mengikut apa yang telah diaturkan, mengikut apa yang telah diatur oleh Jabatan Kuasa Negeri. Dan kepada Ahli Jabatan Kuasa Negeri, saya nak rakamkan terima kasih kepada Tuan Haji Kasim Suang yang telah mundur diri daripada timbalan yang dipertua. Sebenarnya saya tak jangka beliau nak mundur diri, kerana beliau orang lama sebenarnya, dah lama dalam PKM Negeri Johor semenjak daripada arwah Sidik Semero dulu. Jadi ini yang kita harapkan pengganti akan dapat mengambil alih dalam keadaan yang lebih orang kata lebih mantap lagi, dan juga dapat berusaha yang lebih untuk memastikan bahawa PPKM akan terus relevan di masa-masa yang akan datang. Kepada semua perwakilan, saya ingin ucap terima kasih dan tahniah kerana dapat hadir, dan berharap perjumpaan kita pada hari ini merupakan salah satu perjumpaan yang bermakna ketika kita banyak buat keputusan. Sama sekali saya rasa usul tadi berkaitan dengan kita dalam PVC itu penting, sebab kita pun telah temukan di masa yang lalu perkara ini, tetapi kerajaan telah putuskan dia menolak. Kita bimbang kita akan timbul semula di masa yang terdekat ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan saya ingin merakamkan terima kasih kepada timbalan tetap yang telah dapat dan mesyuarat ini dengan semua pihak, sekali perwakilan, dan berharap juga akan dapat memberikan semangat yang lebih untuk terus bergerak di masa-masa yang akan datang. Saya doakan supaya semua jabatan kuasa negeri dan juga jabatan kuasa yang telah dipilih sebagai daerah dan dapat terus mengendalikan satuan masing-masing supaya akan terus aktif dan menerima apa jua cabaran yang akan dihadapi di masa-masa yang akan datang. Sekian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Haji Rosidi bin Haji Muhammad John, selaku yang ketua Persatuan Besar Kerajaan Malaysia Bahagian Negeri. Dan penghujungnya, saya selaku Timbalan Fungsi Tetap dan memfungsikan usaha agung ini pada awal ke akhir mengucapkan terima kasih di atas kerjasama para perwakilan yang saya lihat nampaknya persidangan pada hari ini berjalan dengan baik, teratur, licin dan kemas. Banyak dari perwakilan yang sama-sama memberikan kerjasama kepada saya. Kerajaan Malaysia ini hasil ibadah. Dan saya juga memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengkongsikan mesyuarat ini terdapat sikit berlaku yang agak kurang perkataan-perbuatan tingkah laku. Saya mohon maaf, kerana kepada Allah lah saya serahkan segala kelemahan dan segala kekuatan saya. Dan akhir kata, saya suka nak mencadangkan satu perkara bagi mendapatkan sumber kewangan, iaitu saya mencadangkan tentang usaha Kerajaan Malaysia itu mengadakan majlis dewan makan dengan menjual meja. Target kita ialah Exco, ADUN, JLC Kerajaan Johor, ahli perniagaan, ahli politik, pejabat kerajaan dan sebagainya. Dan kita adakan di hotel, satu meja katakan 2,000 atau 1,500, maka kita dapat hitung satu meja berapa, dan kemudian kita akan masuk dalam tabung